Assalamualaikum semua, selamat kembali ke podcast Bawa Otak, sebuah podcast yang dibawakan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia Pakar Runding yang juga merupakan firma perundingan di bawah subsidiari UKM Holding, iaitu sebuah syarikat di bawah Universiti Kebangsaan Malaysia. Kami di UKM Pakar Runding menawarkan khidmat perundingan kepada mana-mana syarikat korporat, agensi kerajaan, yang mana perunding-perunding kami juga adalah dalam kalangan mereka yang merupakan pensyarah dan akademisian di Universiti Kebangsaan Malaysia. Seperti biasa, setiap minggu kita akan bersiaran dan membawa topik tentang isu-isu akademik. Untuk edisi Ramadan, kita sebelum ni ada bersama dengan Dr. Wan Nasruddin, kita ada bincangkan tentang untuk memahami lebih mendalam tentang Al-Quran dan sebagainya. Jadi untuk minggu kali ini, kita nak bersama dengan seorang pensyarah yang sangat arif dan sangat mahir dalam bidang sirah. Saya menjemput Dr. Muammar Gaddafi yang merupakan pensyarah kanan di Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu atau dikenali sebagai Bitara Melayu. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bersembang dengan lebih mendalam tentang topik yang kita nak bincangkan, boleh Doktor perkenalkan diri, ceritakan sedikit tentang latar belakang Doktor, bidang pengajian, kemahiran dan kepakaran. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan Karim. Saya ucapkan kepada Encik Izzat dan ahli bersama kita hari ini di podcast UKM Pakar Runding. Terima kasih kerana menjemput saya. Saya pertamanya mungkin ada yang belum kenal saya. Saya ni namanya Muammar Gaddafi bin Hanafiah, diberi oleh ibu dan ayah saya. Masya Allah, Alhamdulillah, namanya agak senang diingati lah, saya ingat ya. Muammar Gaddafi bin Hanafiah, nama serupa dengan Presiden Libya. Saya dahulunya kalau kiranya asalnya daripada Kedah, Alostar Kedah, dan belajar di Sekolah Rendah Kebangsaan Iskandar, itu di kampung saya sendirilah. Ya, dan kemudian melanjutkan pelajaran Alhamdulillah ke Maktab Mahmud Alostar, sehinggalah mengambil syahadah. Dan kemudian saya melanjutkan pelajaran ke Universiti Yarmouk di Jordan, Irbid, Jordan, kira-kira tahun 93 lah, 93-94, dan graduate pada tahun 97 begitu. Dalam pengajian apa, Doktor? Dalam bidang bahasa Arab dan kesusasteraan, minor in syariah. Minor dalam syariah Islamiah, dan kemudian saya pulang. Saya pulang dan bekerja sementara sana sini, sementara melanjutkan pelajaran bukan melanjut pelajaran, menyambung terus bertugas di Universiti Kebangsaan Malaysia di Fakulti Pengajian Islam, Jabatan Bahasa Arab. Itu kira-kira pada tahun 2000. Dan sehinggalah 2008 kalau tak silap, dan kemudian saya berpindah ke Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, iaitu di Pusat Pengajian yang dikenali sebagai Bitara Melayu, ataupun lebih dikenali sebagai Pesuratan Melayu ataupun Pengajian Melayu. Sehingga ke hari inilah, Alhamdulillah, dah lebih kurang 26 tahun saya mengambil master di UKM dan PhD pun di UKM dalam dua bidang yang berbeza juga. Master saya itu di pengajian umum, sebelumnya kemudian dinamakan sebagai Islam Hadari. Kemudian itu tahun 2008 kira-kiranya lah, dan akhirnya di sains sosial saya telah menulis ataupun mengkaji tentang pemikiran ulama Melayu Islam, dan telah graduate pada tahun 2015 lah, lebih kurang begitulah. Sikit sebanyak tentang saya, dan bidang saya lebih kepada pemikiran, budaya,
Melayu Islam dan juga peradaban dan falsafah Melayu. Itu mencakupi kitab Jawi, sumber Melayu, adat dan istiadat Melayu, budaya Melayu, juga boleh dikirakan peradaban dan juga tamadun Melayu kalau istilah itu diguna pakai. Itulah dia, saya rasa kajian-kajian yang melibatkan Melayu dan Islam, termasuk sumber-sumber yang dirujuk oleh orang Melayu seperti sumber Arab dan sebagainya lah. Baik, topik kita hari ini adalah tentang sirah. Apa yang mungkin selama ni kita faham dan tahu tentang sirah, kita nak tanya Doktor, adakah kefahaman kita tentang sirah itu adalah benar ataupun sebenarnya tidak ada dasar dan asasnya? Antaranya, kita pergi ke soalan pertama, perbincangan pertama lah, tentang umur kelahiran Nabi. Ini antara argumen yang ataupun perbahasan yang kebiasaannya kita bahaskan. Ada yang mengatakan tentang umur Nabi ini 12 Rabiul Awal lahir, tapi sebenarnya ada perbahasan yang lebih panjang tentang umur Nabi ni. Boleh Doktor ulas sedikit tentang umur tarikh kelahiran Nabi ni sebenarnya? Terima kasih, soalan yang menarik ya. Kerana pertama-tama kita masuk sirah mesti kita masuk kepada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Nabi lahir dah lama kan. Waktu tu kalau negara kita pun tak ada apa lagi. Ya. Tambahlah yang namakan jabatan pendaftaran lagi dah tak ada. Jadi orang-orang dulu kat belakang rumah dia pun kita tengok itulah jabatan pendaftaran orang Melayu. Kat belakang rumah aja atau depan rumah. Tanya anak umur berapa, ni budaya Melayu kan. Tak ingatlah abang kau tu pokok kelapa hadapan tu umur abang kau. Kan? Umur kakak kau, kakak tu sebelah kanan tu, pokok apa? Kan tu umur dia. Tanam tu masa dia lahir. Itulah tanda orang dulu. Mungkin setahun dua ingat, lepas tu lepas 3-4 tahun 5 tahun dia mula terawang-rawang agak-agak 3 tahun lepas, 4 tahun lepas, 5 tahun lepas. Kan? Itu tentang yang terdekat dengan kita. Tambah zaman Nabi yang 1400 tahun dulu. Jadi tarikh sebenar itu hanyalah dikira pada yang masyhur sahajalah. Itu 12 Rabiul Awal itu yang masyhur dalam karya klasik. Seperti karya Sirah Ibn Hisham, sebelumnya Ibn Ishaq. Dan karya ini sangat masyhur dan ulama kita mengira dia sangat penting dalam catatan sejarah tentang sirah Nabi SAW. Meskipun ada pro dan kontra. Kemudian ada juga para ulama yang rajin menganalisis. Mereka berpandangan bahawa tepatnya bukan 12 Rabiul Awal tetapi 8 Rabiul Awal. Ini adalah menurut pandangan tak silap saya Ibn Hazm. Seterusnya ada lagi ulama kita yang mengkaji sehinggakan menemui tarikh seperti 2 hari bulan, 9 hari bulan dan 10 hari bulan Rabiul Awal. Dan kesemuanya adalah berdasarkan kajian-kajian, bukti atau data yang kukuh tidak ada. Hanya dari sudut falak kita kata kaedah yang paling tepat menggunakan ialah falak. Astronomi dan falak melibatkan masa dan tarikh ni. Maka adalah seorang ahli falak terkenal tak silap di Mesir yang tercatat dalam Rahiqul Makhtum dan juga sebelumnya Nurul Yaqin. Tak silap di ahli falak itu bernama Muhammad Ali Fasha, begitulah ya. Dan beliau telah membuat congak ataupun hisab falak ini, akhirnya merasa yakin bahawa tarikh 9 hari bulan itulah tarikh kelahiran Nabi, iaitu pada 9 Rabiul Awal, masih dalam tahun gajah lah ya, tahun gajah. Dan apa yang kita kata, kita buat lagu sikit tu kan, lagu Melayu kita buat 20 April tahun gajah, itu 20 April tu ialah kalau dikira-kiranya sampai Masihnya ialah sama dengan 9 Rabiul Awal. Namun para ulama kata datanya masih
bagi mereka tidak begitu kukuh kerana kerana masalahnya kita dalam Syahr Syamsi, bulan-bulan matahari ni, Januari, Februari ni dia agak lebih stabil kan. Tapi dalam bulan yang dipanggil bulan Qamari ni, ada tengah tempat 30 Ramadan, ada setengah tempat 29 Ramadan saja. Tu berapa ribu tahun duk berulang sampai sekarang kan. Jadi kaedah itu agak sukar ya. Kalau dikira hanya boleh dikira di kawasan Mekah, di Mekah sahajalah tarikhnya tepat situ Nabi lahir. Walaupun demikian para ulama kita ya, mereka kata kita pergi yang boleh disepakati lah. Kita duk bincang masalah ni tak sepakat. Mereka sepakat mengatakan ialah berlakunya dalam bulan Rabiul Awal. Bulannya jelas, tahunnya jelas. Tahunnya tahun gajah. Macam mana kira tahun gajah tu kena balik pada zaman jahiliah lah. Kan? Kemudian hari yang Nabi lahir itu adalah hari Isnin. Kerana banyak hadis mengatakan Nabi mengaku dia lahir pada hari Isnin. Oleh sebab itu salah satu tanda Nabi mensyukuri kelahiran dia itu sebagai rahmat. Baginda sebagai rahmat kepada seluruh alam ini. Maka baginda melakukan puasa sunat. Melakukan puasa sunat pada setiap hari Isnin. Sebagai tanda mensyukuri rahmat baginda dilahirkan oleh Allah SWT ke dunia. Jadi kalau kita dengan perkara ini kita boleh sepakat di sini jugalah bahawa hari Isnin itulah hari kelahiran Nabi SAW, bulannya Rabiul Awal. Tahunnya tidak dipersisih hanya tahun gajah, yang disebut sebagai tahun tu dalam lingkungan 571 Masihi. Itulah. Ada sebahagian pendapat dan masyhur dekat di Malaysia juga yang bercerita tentang sewaktu kelahiran Nabi ada banyak benda-benda ajaib berlaku. Adakah sejauh mana kebenaran kenyataan ini, dakwaan ini tentang keajaiban yang berlaku ketika Nabi lahir? Baik, yang mana sahih dan tak sahih? Kita diajarkan semenjak kita kecil tentang beberapa perkara yang dipanggil khawariqul adat. Perkara yang melawan ataupun memecah ataupun mencarikan adat. Iaitu kalau adatnya api terbakar. Kalau lawan adat api terbakar tu api tak membakar. Kan? Ada api tapi tak terbakar. Kan? Ada air tapi tak basah. Ya. Maka tu lawan adatnya. Ada air mesti basah. Ada api mesti membakar. Jadi ada tak dalam dunia ni perkara-perkara tu? Kata adanya ada. Maka kita diajar dia panggil mukjizat. Itu hak paling tinggi sekali. Yang kedua karamat. Itu sebagai salah satu lagi tanda kebenaran Nabi SAW ialah berlaku ke atas umatnya karamat. Para wali Allah yang mengikuti Nabi kan, maka diberi karunia juga seperti karamat. Kemudian yang di bawah lagi dia panggil ma'unah. Itu kepada orang yang beriman diberi pertolongan walaupun dia bukan wali Allah. Tapi tiba-tiba dapat pertolongan bantuan yang luar biasa daripada Allah. Rumah terbakar tapi dia tak terbakar. Misalnya, wali semua mati, dia tak mati. Kadang-kadang dia tanya dia berkata, aku rasa macam aku dah terbakar tapi tak mati pun. Dia panggil ma'unah, bantuan daripada Allah. Ada satu lagi, dia panggil irhasat. Irhasat iaitu perkara-perkara yang didahulukan oleh Allah SWT ke atas seorang yang akan dilantik menjadi Nabi. Itu tanda-tanda luar biasa. Ini yang disebut tadi tu. Tanda-tanda luar biasa tu berlaku sepanjang-panjang hidup Nabi SAW. Bahkan sebelum Nabi dilahirkan pun dah ada berlaku. Ya, contohnya dalam kita cuma perkara luar biasa kita perlu kita ambil paling dekat lah kerana ada yang berkhilaf kan. Itu berlakunya semasa kelahiran Nabi itu api yang ada yang disembah dan tak pernah padam-padam selama 1000 tahun di Parsi, tiba-tiba pada malam kelahiran Nabi itu terpadam. Itu sebagai salah satu menyebabkan orang jadi terkejut. Tiba-tiba tengah api duk semarak kok tiba-tiba boleh terpadam gitu saja tanpa sebab. Kan? Itu beberapa tiang istana di Kisra di mana di Basrah tak silap saya itu penuh runtuh.
runtuh. Akan tiang tu paling kuat lah kita kata, tak mungkin ya. Dia runtuh dengan tiba-tiba. Dan begitu juga kalau mereka yang pandai astronomi ni, dia akan melihat munculnya satu bintang di langit. Bintang tu telah disebutkan oleh ilmu-ilmu oleh terdahulu akan menandakan lahirnya seorang Nabi. Kemudian banyak lagi lah sebenarnya kan. Itu dia panggil irhasat lah. Irhasat, tanda-tanda. Dan telah dikaji pun oleh ulama-ulama berlaku perkara-perkara ini. Bahkan mukjizat-mukjizat yang luar biasa seperti ini bukan irhasat tapi mukjizat ya. Yang kata yang boleh dilihat dengan mata kasar. Itu bulan terbelah pun ada orang pernah mengkajinya dan pernah berlaku. Sejarah yang memang semua ada di tempat-tempat orang pernah nampak tu, dia pernah mencatatkan bahawa berlakunya bulan terbelah dua. Jadi ini dipanggil perkara biasa yang sengaja ditunjukkan oleh Allah SWT kepada umat dunia ini bahawa akan berlaku satu perkara yang terakhirlah daripada penghantaran segala Nabi, dan inilah yang penutupnya yang ditunggu-tunggu oleh segala Nabi sebelumnya, dan di akhirnya oleh Nabi Isa AS yang telah memberi kabar gembira bahawa Nabi yang terakhir itu tidak lama lagi akan lahir dan dibangkitkan. Inilah dia dia panggil. Sejauh mana kebenaran itu telah dikajilah. Dan memanglah kan pro dan kontra orang. Tapi itu tidaklah menjadi apa-apa sebab yang boleh mencederakan akidah kita, kajian mereka tidak menyokong dan sebagainya. Kerana apa yang kita yakin benda itu adalah telah berlaku. Dan viral pun, tular pun di zaman itu. Bukan seperti legenda ataupun pendongeng, tidak ya. Tapi dia adalah catatan sejarah luar biasa yang pernah berlaku di dunia. Ada ke dakwaan-dakwaan yang macam bersifat tidak ada dalil ataupun asasnya tentang kelahiran Nabi yang mungkin dipercayai oleh masyarakat kita semua? Masyarakat berpegang kepada kelahiran. Mungkin yang macam Dr. mention tadi, tentang api yang terpadam, yang runtuh. Saya rasa pernah ada dakwaan yang mengatakan ketika Nabi lahir tu ada cahaya keluar. Ya, itu banyak. Dia ada lebih kurang 6 atau 7 sebenarnya. Bahkan banyak ada syair menyumpungkan ke semua tu. Kan? Kalau kita belajar dalam sirah secara detail tu, kita akan sampai ke situlah. Dia panggil irhasat qabla nubuwah. Iaitu perkara luar biasa, di sebenarnya lebih kurang 6 atau 7. Itu yang besar. Ada lagi. Kan? Contohnya semasa keluar dari perut ibu Nabi semasa Nabi dilahirkan. Terus cahaya yang menerangi sampai ke Istana Busrah, tebing di Busrah, jauh kan. Sangat maksud terang, cahaya sangat terik bukan terik, dia panggil taruh bersinar sampai ke sana. Itu pernah disebut. Dan beberapa lagi sebenarnya bab ni sangat banyak, dan telah disebutkan bahawa ibu Nabi sendiri semasa mengandungkan Nabi tak rasa apa-apa beban. Bahkan bertambah lebih kuat daripada sebelumnya. Ada lagi cerita bahawa bapa Nabi SAW merupakan pemuda yang sangat indah, rupawan, bercahaya mukanya. Kan? Ketika dia berkahwin dengan Aminah tu, kemudian bila Aminah ibu Nabi mengandungkan Nabi, terus cahaya itu seperti hilanglah daripada muka ayah dia. Telah masuk kepada maksudnya zuriat daripada ayahnya itu bercahaya kan. Sebab itu ada ulama ambil Al-Quran, tak naklah sebut nanti dia jadi kontroversi tafsir yang banyak pihak ya. Itu ahli sufi suka pegang wa taqallubuka fis sajidin, bahawa cahaya Nabi Muhammad ni telah ada dalam zuriat tiap Nabi tu. Nabi Ibrahim Nur lagi kan. Zuriat Nabi Ibrahim lagi dah ada di situ lagi. Dan dia adalah doa kepada kelahiran Nabi itu adalah hasil doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu Nabi sentiasa
berbanggalah kita kata. Nabi kata ana da'watu Ibrahim wa busyra Isa. Aku adalah doa kakek ataupun datukku Ibrahim alaihissalam. Kan Nabi Ibrahim alaihissalam apabila membawa Siti Hajar dan anaknya Ismail ke tempat dia panggil Sahara, sampai ke wadi di Mekah, sampai kat situ tak ada apa, pokok pun tak ada. Maka ditinggalkan. Maka Siti Hajar telah mengejar. Sampai di sana Siti Hajar mengejar, Nabi Ibrahim tidak menoleh pun. Akhirnya sampai megang tangan bajunya kan. Gitu lebih kurang. Siti Hajar mengeluarkan kata-kata, adakah ini perintah Allah? Adakah ini perintah Allah tinggalkan saya dengan anak kecil yang baru lahir ni di tengah-tengah tempat yang tak ada siapa pun. Pokok pun tak ada. Kan? Buah jangan tanyalah, pokok pun tak ada. Kan? Air pun tak ada. Maka waktu itulah Nabi Ibrahim kata ya. Maka Siti Hajar mengatakan lan yukhayyib Allah. Lebih kurang macam itulah. Allah tidak akan membiarkan kami kerana dia yang memerintahkan kau untuk menghantarkan kami ke sini. Tidak akan mengabaikan, mensia-siakan kami. Maka dia melepaskan tangan. Itu Siti Hajar, wanita yang beriman kepada Allah kerana dia yakin dengan Allah. Yakin semua benda diciptakan Allah, Allah yang menciptakan segalanya. Kalau dia perintah ke situ, terima sajalah. Kan? Dengan redha. Maka ketika itu Nabi Ibrahim berjalan lagi sampailah ke saat dia rasa tak nampak ada anak, ada isteri dia kan. Dia berpusing ke arah kiblat, ke arah Mekah dan dia berdoa. Kan doa Nabi Ibrahim kita selalu baca kan. Ya Allah, aku tinggalkan zuriyati, zuriat aku kan di tempat biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Kan di sisi rumahmu yang suci kan. Maka ya Allah, kau bawalah datang kepada mereka makanan dan minuman kan. Ya Allah, kau lahirkan daripada mereka seorang yang akan yang akan mengajar alimun nas kan, manusia Alkitab, Al-Hikmah. Maka itu doa itu telah dipendamkan oleh Allah selama beratus-ratus tahun. Hanya dikeluarkan zuriat Nabi Ishaq sahaja. Itulah yang kaum Bani Israel. Hak Bani Ismail ni tak ada pun Nabi. Selepas Nabi Ismail itu tak ada pun Nabi. Kerana takkanlah nak berdoa lagi, anak dah lahir dah. Dia minta doa apa tu? Dia minta anak apa lagi? Anak yang dengan Ismail dah ada kat situ. Minta anak apa lagi? Maknanya sambungan daripada Ismail tu dia minta anak cucu lagi, keturunan. Maka keturunan tu dia bukan minta biasa-biasa, dia minta jadi seorang yang hebat, Nabi lah. Kan? Maka lahiran Nabi kita Muhammad dan begitu sekali disimpan Allah sampai 10 kurun lebih. Kan? Lebih kurang. Baru lahir seorang Nabi daripada keturunan Arab ni. Yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terpelihara dengan Nabi dan begitu sehingga saat Nabi lahir itu berlaku satu peperangan yang besar yang luar biasa dicatatkan dalam Quran. Iaitu peperangan tentera bergajah. Kan? Waktu itu dikatakan Nabi masih dalam kandungan ibunya umur lebih kurang 50 hari atau 40 hari sebelum lahir. Sudah syarat. Maka ulama-ulama kita juga menafsirkan bahawa salah satu tanda dekatnya kelahiran Nabi, Ar-Hasa tu, tanda-tanda luar biasa kepada Nabi adalah penjagaan Allah kepada Nabi itu ditonjolkan. Sebenarnya nampak macam nak jaga Baitullahil Haram. Tapi sebenarnya dalam masa sama lebih kepada nak menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perjuangannya selepas itu. Kerana apa? Kerana andainya Abrahah berjaya menawan kota Mekah, tentu citizen dia ataupun rakyat yang ada di kota Mekah itu akan menjadi kelas 2. Ataupun rakyat kelas dijajah oleh yang dijajah kan? Maka akan jadi rakyatnya akan jadi hamba lah. Maka jika Nabi dilahirkan daripada perut seorang hamba, Aminah menjadi hamba, maka tentunya perjuangan yang Nabi akan lakukan sampai itu dianggap sebagai perjuangan membebaskan kemerdekaan daripada perhambaan dan penjajahan. Tidak, Nabi bukan diutuskan untuk itu.
Itu kalau ada pun memang disuruh kita berusaha juga. Tetapi yang lebih daripada itu adalah untuk melepaskan segala dunia ini daripada kegelapan jahiliah dan syirik. Itu yang lebih membebaskan manusia daripada segala kongkongan. Menjadikan manusia itu seperti mana kembali kepada asas penciptaan, tujuan penciptaan Allah, iaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Zariyat kan, tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka menyembahku, kata Allah. Jadi selagi mana manusia hidup walaupun penuh keselesaan, kemewahan, kecanggihan, namun mereka tidak menyembah Allah SWT, sebenarnya mereka belum merdeka. Mereka masih di dalam konteks ataupun di dalam maksud memperhambakan diri kepada sesama makhluk. Jadi hanya membebaskan manusia itu daripada segala makhluk ialah dengan menyembah Allah, iaitu kembali kepada yang menciptanya. Itulah kebebasan yang ingin yang Nabi perjuangkan di dalam kota. Jadi sebab itu kita sejarah hanya boleh kata itu Allah menjaga Baitullahil Haram. Tapi dengan konteks, dengan mata yang sama, tetapi ilmunya, kepahaman yang berbeza, ditafsirkan sebagai sebenarnya menjaga syariat Islam. Itu sendiri risalah yang terakhir, iaitu untuk membebaskan manusia daripada yang lebih besar dari perhambaan manusia dari aspek penjajahan negara dan tanah. Itu kebebasan yang mutlak, iaitu membebaskan diri pada segala kesyirikan dan kebobrokan dunia ini. Itulah dia ketenangan yang sebenar yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya tentang Sayyidatina Khadijah, isteri Nabi yang pertama. Kita tahu ketika angka umur 25 tahun, ketika itu Nabi berkahwin dengan Khadijah yang berusia 40 tahun. Tapi adakah sebenarnya ada perbahasan dalam kalangan ulama ataupun scholars yang mengatakan memang angka itu adalah muktamad, ataupun sebenarnya ada perbahasan yang lebih lanjut tentang angka umur ketika Nabi berkahwin dengan Khadijah? Baik, terima kasih saudara Izzat. Adapun ini juga kisah lama Nabi sebelum Nabi menjadi Nabi lagi. Ini kisah-kisah lama kan. Kisah-kisah ini diriwayatkan mulut ke mulut lah, kita katakan. Jadi lebih banyak kepada tidak mengira siapa yang meriwayatkan. Pada zaman dulu, kalau zaman hadis tu yang kita tahu yang meriwayatkan adalah para sahabat dan sebagainya. Di zaman tu mana ada sahabat, mana ada apa lagi yang meriwayatkan, siapa-siapa sajalah. Macam mana sejarah diriwayatkan di mana-mana lah, sejarah Nabi ke, sejarah bukan Nabi ke, diriwayatkan oleh orang yang tidak mesti dia seorang sahabat. Jadi tentunya dan riwayat ini dipanggil, kalau diriwayatkan oleh sahabat pun dia hanyalah kisah lama sebelum tu. Wallahu a'lam. Tambah-tambah kisah-kisah yang berkaitan dengan agama-agama lagi lah dipanggil Israiliyat. Nanti dalam konteks ini juga seperti mana tentang tahun kelahiran Nabi SAW. Ya. Dia hanya kita peroleh daripada beberapa riwayat sejarah sahaja. Sejarah yang dibawa oleh Ibn Ishaq dan dimurnikan oleh Ibn Hisham. Angka 40 itu adalah umur yang kita panggil umur matang. Dan melihat kepada Siti Khadijah, tidak mustahil umur itu. Segi umur 40 tahun itu mustahil, kerana dia telah menjadi seorang wanita yang berjaya. Dia di jiran Abu Lahab dan sangat dihormati di kalangan orang Quraisy. Dah sudah terkenal sebelum Nabi SAW. Digelar sebagai Afifah, seorang wanita yang bersih, seorang bersih, wanita yang suci, dan sangat hebat wanita zaman itu yang menguasai perdagangan. Sedangkan waktu itu wanita Arab ni dalam konteks zaman jahiliah adalah pemuas nafsu saja, kan, kebanyakannya. Dan berpakaian pun kita fahamlah kan,
cara jahiliah lah. Tapi Siti Khadijah ni terkenal dalam sirahnya wanita yang tidak seperti wanita-wanita lain dan telah pun berkahwin dan memiliki anak, kemudian suaminya meninggal. Kalau tak silap saya bukan bercerai, meninggal. Kemudian anaknya telah besar dan ketika dia kahwin dengan Nabi, anak-anaknya pun dah agak besar dah. Ya. Namun dan barangkali ada hikmah di sebalik umur 40 itu, iaitu umur yang juga waktu Nabi dilantik menjadi Nabi itu dalam umur lingkungan 40. Dipanggil umur iktimal, ar-rujulah, nuduj, dipanggil umur seorang yang matang dan telah melalui pelbagai karenah hidup. Okay. Dan kita kata kalau dah umur 40 tu matang lah. Tambah-tambah zaman dulu kan. Zaman dulu orang kahwin pun awal. Kan? Matangnya lagi awal. Ya. Namun ada ulama yang kaji sejarah lah kita katakan, alternatif lah kajiannya zaman dulu juga. Dia kata macam tua sangat 40 ni. Sebab apa? Sebab Nabi lahirkan 7 pula anak. Khadijah lahirkan 7 anak. Dia anggap macam agak mustahil. Kan? Umur perempuan ni sampai 60 lebih duk melahirkan lagi ke? Mungkin 50 lebih tu Nabi, anak-anak Nabi kan. Dekat 60 tu memang perempuan tak rajin dah nak. Zaman tu pula kan, umur 40 tu macam dah umur tua dah. Umur dah agak tua lah kan untuk melahirkan lagi anak yang begitu ramai. Atas dasar itu sajalah. Maka ada yang mengatakan umur yang barangkali Khadijah tidak terlalu tua lah. Dalam lingkungan 28 ke 35 begitu sajalah. Itu pandangan lain. Seperti keadaannya tidaklah seperti itu. Cuma kita dalam umur 40, saya ingat saya belajar dulu. Adalah tapi saya pun belum dapat kepastian. Dikatakan apabila Khadijah radhiyallahu anha itu berkahwin dengan Nabi, maka dia seperti dimudahkan oleh Allah SWT. Wallahu alam. Ceritanya seperti itu. Macam lebih kurang cerita Zulaikha dengan Nabi Yusuf. Zulaikha tu kan kahwin dengan Nabi Yusuf. Sebelum ni dia lah mak angkat Nabi Yusuf. Kan dia yang belah Nabi Yusuf tu. Kan? Dia belah sampai dewasa, dia pula jadi berkenan ke Nabi Yusuf tu kan. Tapi di kisah di sebalik ni, kisah agak macam Israiliyat juga, dijadikan isterinya tu seperti orang muda balik. Kan? Itu hak Allah SWT, kita tak ada nak cakap. Dan dunia-dunia yang misteri kan, pakai tak ikut perkembangan biologi yang biasa ni, tapi benda tu sentiasa ada benda berlaku. Ya. Wallahu a'lam. Kesimpulannya, kita boleh katakan umur 40 itu adalah umur yang masyhur menurut riwayat sirah sajalah. Tarikh sejarah. Bukannya umur yang dimuktamadkan. Namun tidaklah sampai kita kata memustahilkan, tapi para ulama kita lebih memilih untuk mengekalkan umur 40 tadilah. Kerana pangkat Khadijah ni pun sebenarnya pangkat dengan Nabi SAW, dia generasi generasi, kita kata anak, ayah, anak bawah pada ayah kan, cucu bawah pada kan. Khadijah tu dia tak silapnya sama pangkat dengan Waraqah bin Nawfal, itu satu generasi lagi tinggi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak lagi sudut yang perlu diambil kira lah. Tapi itu tidaklah menjadi perkara besar. Yang penting perkahwinan itu berlaku lah. Dan dia memang janda lah. Orang pertama berkahwin dengan Nabi. Dan kisah perkahwinan dengan Nabi sangat menarik lah untuk kita ketahui. Kerana Khadijah begitu memahami selok-belok seorang yang akan digelar atau mendapat kenabian. Tandanya wanita zaman itu tak mengaji pun sebenarnya. Tapi Khadijah ini begitu luas. Menandakan dia sangat matang. Mungkin umurnya tidaklah sebegitu muda seperti yang disangkakan. Dan tak mustahil umur 40 itu juga adalah umur dia. Wallahu a'lam. Saya rasa antara hikmah kenapa Nabi berkahwin dengan Khadijah yang lebih berusia, kerana kita tahu dalam satu peristiwa ketika Nabi bersendiri di Gua Hira dan mendapat wahyu yang pertama daripada Jibril, Nabi turun pulang ke rumah dan menggigil. Ketika itulah Khadijah sangat membantu Nabi menenangkan. Boleh doktor kongsikan tentang macam mana keadaan Nabi Muhammad
ketika detik-detik ketakutan ni yang mungkin jarang kita dengar dan gambarkan tentang bagaimana sifat manusiawi Nabi yang takut pertama kali berjumpa dengan Jibril ni. Itu normal lah kan, itu normal lah kerana Nabi SAW sifat-sifat kemanusiaan itu jelas dalam sirah. Bukan dekat itu, kat situ saja. Contohnya saya lebih jauh saya pergi. Ketika Nabi kanak-kanak, Nabi kerja dia mengembala kambing, kan? Dan di Mekah tu kalau pesta ni jangan tanyalah, kan? Kenduri saja 7 hari 7 malam. Ya? Pesta pun lama-lama, hebat-hebat pesta yang di kawasan Mekah. Nabi sebagai orang muda, anak muda kan, teringin nak pergi. Teringin tak? Teringin. Jadi Nabi ada seorang kawan dalam mengembala kambing tu. Nabi fikirlah, sebagai manusia Nabi berfikir kan, anak muda kan, remaja. Nabi kata, boleh tak kalau esok gantikan saya pergi. Saya pergi nak pergi tengok lah, saksi pesta. Kan? Maka kawan Nabi tu setuju. Kan? Jadi Nabi pun seronok lah nak pergi. Itu manusia kan? Seronok kan, budak muda siapa tak seronok kan? Dengar orang menjerit kat tengah padang pun dia nak pergi tengok kan? Kalau kita kat dapur tu biar siapa budak-budak bising. Dia nak pergi tengok. Ya? Itu adalah benda biasa, normal. Maka Nabi nak pergi. Cuma Allah Ta'ala tak izin kan? Bila sampai nak pergi ke pesta tu, Nabi dijadikan mengantuk. Mengantuk yang tak dapat nak lawan, terlena terus. Kan? Terlena. Sampai dia, Nabi SAW celik mata ketika matahari telah menyuluh muka Nabi, sampai Nabi tersedar, bahawanya. Dan Nabi cuba lagi esok. Tak juga. Macam tu juga jadi. Akhirnya Nabi berputusan, agaknya aku memang tak diizinkan untuk pergi kot. Dia fikir mudah dulu, orang muda tak banyak-banyak fikir sangat. Tak diizinkan ni. Maka itu ulama kita beritahu itu juga Nabi normal pada sudutnya. Sebagai seorang pemuda teringin anak teringin nak bermain. Semua biasa, tak ada apa. Biasa saja. Walaupun ada sirah cerita Nabi ni membesar sehari seperti sebulan. Kadang membesar Nabi cepat. Tak menyusahkan siapa-siapa kan. Gitu Nabi SAW. Jadi dalam konteks penerimaan wahyu tu, diceritakan hadis yang panjang. Hadis Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata silap saya kan, yang Cik Izzat sebut tadi. Bermula dengan hadis, ceritanya ialah awal-awal nubuah seorang Nabi itu adalah dengan mimpi yang salihah. Mimpi yang baik. Itu Nabi mimpi 2-3 kali nampak cahaya. Mak Nabi pun sebelum Nabi lahir mimpi cahaya keluar daripada perut dia. Yang keluar cahaya daripada perut dia tu, dia nampak pula dia cerita. Kan? Kemudian kita kembali kepada mimpi Nabi dan mimpi kemudian hubbiba ilaihi. Ketika itu Nabi terasa teringin pula nak pergi bersendirian di Gua Hira. Nabi pun ambil bekalan pergi Gua Hira. Kan? Jadi kemudian Nabi bertahanus, beribadah kat situ. Iaitu zawatil layal. Berapa 2-3 malam, 4 malam, habis bekalan Nabi turun pula. Kadang-kadang isteri Nabi yang pergi hantarkan makanan. Itu Siti Khadijah. Ya. Jadi kalau kita biasa pergi Mekah boleh nampak bukit tinggi juga. Kalau saya memang tak larat nak manjat. Kan? Jadinya Masya Allah, sampai satu saat tiba-tiba Jibril datang. Kan? Jibril datang lalu menyuruh Nabi membaca Iqra'. Kan? Kemudian Nabi kata, ma'ana biqari'. Iqra', baca 2 kali. Ma'ana bi. Kali ketiga, tak juga. Akhirnya dipeluk dengan Nabi, dia kata Iqra', kan? Lalu Nabi baca Iqra'. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 saja ayat yang pertama daripada surah Al-'Alaq. Dan selepas itu dilepaskan Nabi menggigil takut. Kerana ini first time duduk dalam gua pula. Duduk dalam gua pula tengah-tengah sungi-sungi tu kan. Tiba-tiba orang datang peluk.
Kita dalam bilik pun tiba-tiba orang datang peluk dah. Ramai kat luar tu. Takut nak gila kan. Panggil Tok Bomo, panggil. Maka Nabi ni menggigil, lari turun keluar daripada situ, terus balik ke rumah. Itu kisah kan. Jadi kisah Nabi sebagai seorang insan, seorang manusia ni ada rasa takut, ada rasa sedih, itu perkara biasa. Bahkan itulah dia sebab Allah Ta'ala hantar Nabi kepada manusia ni. Di mana Islam itu perlu dibawa oleh seorang yang bersifat manusia dan dia manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Semua sifat ada kat situ, sifat basyariah. Itu seorang Nabi itu laqad ja'akum, sesungguhnya datang kepada kamu seorang rasul min anfusikum, daripada kalangan diri kamu, anfusikum, diri kamu sendiri, bukan jenis malaikat, bukan jenis lain, tapi jenis diri kamu sendiri. Kerana bab manusia nak komen ni terus cakap lah, kalau Tuhan hantar kami, biar hantar malakun je, hantar malaikat je lagi bagus. Kan nanti bila hantar malaikat dia kata bolehlah malaikat. Kami manusia mana boleh tiru. Cara logiknya apa? Rasionalnya ialah kita boleh tiru kalau dia sejenis yang kita. Dia makan, kita makan. Dia minum, malaikat tak makan, tak minum. Macam mana tiru, dia terbang. Kan? Semayang la yafturun. Semayang tak berhenti. Jenis. Boleh? Tak boleh. Jadi sebab itu, manusia tak akan ikut malaikat. Bagi dia. Tapi kalau manusia, Nabi boleh buat, takkan kita tak boleh buat. Nabi boleh buat, kan? Takkan kita tak boleh buat. Itu. Sebab itu dipilih seorang manusia yang kekal sifat-sifat basyariahnya. Bahkan sifat-sifat itu sangat sempurna pada Nabi. Khalqan wa khilqan. Khuluqan. Khalqan wa khuluqan. Iaitu sudut akhlak pun sempurna. Dari sudut kejadiannya pun sangat sempurna. Rupa paras Nabi tak ada yang nak komen. Indah, seindah-indahnya manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga sifat-sifat basyariahnya. Menggigil merupakan, itulah dia sifat Nabi ketika dipeluk oleh Jibril. Bahkan di setiap kali turunnya wahyu, kan, wahyu ni berat. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung boleh terpecah dan terbelah dengan sebab Quran ni kalau turun. Nabi seorang yang digagahkan Tuhan untuk terima Quran tu, sikit demi sedikit demi sedikit. Maka dilihat Nabi berpeluh, Nabi kan jadi seperti tertekan, itu tandanya turun wahyu. Itu sifat-sifat basyariah. Sifat basyariah perlu kekal pada Nabi untuk mengekalkan. Itulah dia tipe induk yang dihantar ke Allah, sebagaimana sunnah Allah menghantar juga para Nabi terdahulu juga dari kalangan manusia. Bagi orang yang katakan tak hantar malaikat, cuba tanya Nabi-Nabi terdahulu kenapa mereka pun tak digantikan dengan malaikat sahaja. Mereka semua adalah para anbiya utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat basyariah ini kadang-kadang kita tak highlight tu pasal ada seperti adalah kontek yang kita rasa biasa sangat lah. Kita tak tersedar, mungkin kita perlu tekankan. Sifat basyariah yang Nabi ada, dia adalah sifat yang penting kerana kita Islam datang, hadirnya Islam ni untuk memanusiakan manusia itu. Mengekalkan sifat basyariah yang buang yang buruk, ambil yang baik. Jadi sebab itu Nabi datang kata innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq atau salihal akhlaq. Aku diutuskan Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Yang merupakan pendukung kepada sifat-sifat manusia. Kalau manusia tak didokong oleh sifat basyariah, dia akan jadi sifat syaitaniah, sifat kesyaitanan. Kalau dia bersifat tidak peduli border apa semua, dia panggil sifat kebinatangan. Kan? Jadi manusia perlu mengekalkan sifat basyariah dia tu, dan Islam mengajar supaya dia akan pergi ke satu dunia yang bukan lagi kekal sifat manusiawinya. Itu dunia alam barzakh, alam maka dia perlu menjadi lebih hebat. Maka dia perlu ada transformasi sedikit, upgrade, memiliki sedikit sebahagian dari sifat-sifat malakiyah. Sifat kebinatangan tetap ada. Kita ada makan, kita ada minum, sama dengan binatang kan, makan dan minum. Malaikat tu dia tak ada itu, tapi dia lebih kepada ubudiyah. Jadi manusia ni adalah ahsanu taqwim. Dia ada sebuah sikit semua ni dia jadi stable. Kan? Nanti inna zanu fil
watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kan, sawaina kami jadikan manusia itu begitu stabil di sudut segala sudutnya, rohaninya dan juga jismaninya. Ya. Jadi sifat basyarah Nabi itu perlu kita kekalkan. Oleh sebab itu disebut Nabi selalu kata innama ana basyarum mislukum. Dalam doa, dalam dakwah Nabi mengaku aku ni hanyalah manusia seperti kamu juga. 2 kali dalam Quran. Kan, surah apa? Surah Fussilat satu kan. Satu innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kan? Dalam konteks berdakwah Nabi kata, aku ni manusia seperti kamu juga. Hanya sahaja aku diwahyukan. Kamu tak dapat wahyu, aku diwahyukan. Tapi aku tetap seorang manusia basyar kun. Oleh sebab itu orang yang tak percaya, tak pernah, orang ni dia memang tak percaya siapa pun. Kan? Kata ni siapa? Manusia je pun. Ni siapa kan? Mahaza illa basyarun mislukum. Kan? Apa ni manusia je ni. Bawa kita buat Tuhan tu macam dia pernah nampak Tuhan. Kan? Tu perkara tu kalau sampai bila kita duk indahkan benda itu, sampai bila pun tak sampai. Sebab kenapa soalan ni saya tanyakan? Sebab kita selalu nampak sosok Nabi ni seorang sosok yang macam, kalau kita cerita tentang Nabi, orang akan cakap no, Nabi ni penyabar, macam dakwah Nabi yang sentiasa sabar dengan ditomah, dikeji dan sebagainya. Tapi sisi-sisi manusia Nabi, seperti Nabi juga ada perasaan anxious dan takut ketika berhadapan dengan Jibril kali pertama. Itu kita lupa yang itu adalah sifat manusia, yang mungkin sebahagian besarnya adalah orang menganggap itu adalah Nabi sedang berhadapan dengan perasaan anxiety, takutan, kan, menggigil. Dan sebahagian besar macam mana perasaan Nabi ketika bersedih kehilangan, fasa Nabi bersedih satu ketika Khadijah meninggal, kemudian pakcik dia meninggal, anak dia meninggal juga dalam tahun yang berturut-turut. Nabi berhadapan dengan banyak kematian yang sampai Nabi begitu sedih. Boleh Doktor kongsikan sikit tentang itulah dia disebut bahawa sifat basyariah itu ada pada Nabi SAW, penting untuk kita, kerana dengan itulah kualiti sebenarnya yang Tuhan nak. Kan? Adakah dia menghadapi segala ujian dalam hidup ni dengan sifat malakiah ataupun dengan sifat basyariah? Kalau kita boleh tiru tak sifat malakiah? Tak boleh. Kualiti tu mesti kekal pada sifat basyariahnya. Kalau Nabi nak berjuang, Nabi kun fayakun, terbang semua. Jadi tak adalah nanti kita nak berjuang, kita tunggu semua miracle saja. Nabi tak nak buat umat macam tu. Orang pergi pegang Nabi dekat depan Kaabah. Umat telah pun orang kita telah dibunuh. Kan? Kenapa Nabi dihalau? Sampai Nabi tak berdoa ke? Doa Nabi tu dimakbulkan Allah semata-mata. Nabi sebut apa? Dia kata umat terdahulu, mereka telah digergaji. Mereka telah betul tak? Disiap badan mereka dengan kuku besi, digergaji kepala mereka, tetapi mereka tetap istiqamah. Kerana itu nilai perjuangan. Nabi nak di kalangan umat dia, agama itu akan dihargai dan diperjuangkan dengan ada pengorbanan. Itu sunnah yang Allah Ta'ala tetapkan, Nabi takkan tukar. Oleh sebab itu, Nabi boleh saja baca doa terus. Kan? Seperti mana ulama-ulama kita pernah berlaku, ulama dia dirojok untuk berperang. Kan? Lalu dengan karamat dia ambil satu piring, dia lepaskan. Maka itu nampak pada orang ada satu piring terbang, cerita-cerita orang. Sehingga meranapkan 1000 orang di tempat perangan. Tapi ulama tu kata apa? Allah Ta'ala nak pergi menang kita mudah je, tetapi dia tak akan menangkan kita dengan cara tu. Dia mesti ikut sunnah. Kita mesti menang dengan cara yang Islam nak. Mesti ada perjuangan. Kekuatan kita adalah kekuatan iman, baru datang perbantuan Allah SWT. Kebantuan datang dulu sebelum kita yang menunjukkan kesungguhan itu bukan dia. Kalau kamu bersabar, maka Allah akan hantarkan bantuan. Innaman nasru ma'as sabr. Sesungguhnya kemenangan itu adalah bersama dengan
kesabaran. Jadi sifat-sifat basyariah Nabi itu dikekalkan supaya kita dapat melihat Nabi sebagai manusia beribadah sampai bengkak kaki. Nabi menangis atas kematian anak dia Ibrahim. Innal aina tadma' wal qalba yahzun wa inna li firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Wala naqul illa ma yarda rabbuna. Kan hadis yang begitulah disebut lebih kurang. Sungguh mata itu boleh mengalirkan air mata. Ada ulama komen nangis boleh tapi meraung tak boleh. Tapi kalau bunyi terseduh-sedan tu boleh dikira maaf lah. Setengah orang kata ekstrim sangat bunyi sedih maknya meninggal, anak meninggal, maknya menangis kerana kematian anaknya. Memang tak bunyi langsung. Seduh-sedan tu dah bunyi lah kan. Terkeluarlah sikit-sikit suara tu dah kutuk, dah tak redha dengan Allah Ta'ala. Orang kita ni memang cepat menghukum. Kan? Tidak seperti itu. Tak begitu. Mata ni boleh mengalir air mata. Suara kadang-kadang boleh terkeluar juga kan rasa. Bahkan bunyi suara daripada badan tu, kadang-kadang itu adalah tanda berzikir dengan Allah Ta'ala juga. Tu adalah salah satu sifat yang disukai Allah. Bila mendengar tu, kalau tidaklah dengan sebab itu, ketika sakit tu melainkan kita ingat Allah Ta'ala. Jadi yang penting jangan lupa diri. Jangan lupa diri. Nabi kata mata mengalir. Orang tanya kenapa menangis ni? Tanya kepada Nabi, kenapa menangis kan? Ini adalah rahmat. Seseorang yang hatinya penuh dengan rahmat akan menangis melihat kesedihan, kepemergian. Hal-hal yang sedih tapi kita tak sedih tu pelik lah. Kan? Jadi itu sifat basyariah. Sifat basyariah tu saya dah cakap bab gigil, ni makan minum. Nabi pernah tertinggal tak? Nabi makan. Itu sifat basyariah juga. Makan minum. Kan? Makan. Sentiasa makan. Jadi sifat itu dikekalkan. Oleh sebab itu, kalau kita pergi jauh, ulama kita mengambil pedoman daripada firman Allah. Innama ya'kulan. Bila Nabi Isa dianggap Tuhan oleh sebahagian manusia. Ya. Maka Tuhan menjawab, macam mana boleh jadi manusia? Sedangkan dia kekal dengan sifat kemanusiaan. Manusia tak boleh jadi Tuhan. Manusia sifat dia apa? Memerlukan. Tuhan sifat apa? Istighna. Kan? Ghaniyun hamid. Istighna tak perlu kepada apa-apa untuk hidup. Melangsungkan kita ni puasa. Yalah, saya lagi makan lah kan. Mana? Jadi kita perlu. Makan wajib perlu pasal kenalah. Sebab kita manusia. Kita tak boleh tinggal lah kita ni manusia. Sebab itu Tuhan kata, macam mana kamu boleh anggap dia Tuhan? Innama ya'kulani ta'am. Nabi Isa, baik mak dia, dua-duanya duk makan-makan lagi. Maksudnya, Tuhan tak boleh bergantung dengan sesuatu. Tuhan dia mesti istighna. Tapi kalau dia bergantung hidup, makan untuk hidup. Hidup untuk makan. Hidup untuk makan, makan untuk hidup. Makan untuk hidup. Bukan hidup untuk makan lah. Dia makan untuk hidup, melangsungkan kehidupan dia. Maka dia tak layak jadi Tuhan pun. Mudah ya Tuhan, tolak segala dakwaan Nabi Isa tu adalah Tuhan. Gitu juga sifat-sifat dikekalkan kepada Nabi Isa tu sebagai sifat basyariah dia. Supaya orang tahu batasan dia. Dia tidak mengajak orang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perilaku dia sehari adalah perilaku seorang manusia. Gitu juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaja dikekalkan Allah. Sifat lupa dikekalkan, Nabi lupa. Tapi kata Allah Ta'ala, kata ulama, kelupaan Nabi, sifat-sifat basyariah Nabi itu merupakan nikmat bagi umat dia. Jika berlaku yang kita pergi kekurangan tu. Contohnya, Nabi dilupakan. Nikmat tak? Ya Allah, kita Nabi lupakan kadang sekali. Ya. Kita lupa berkali-kali. Kalau Nabi tak buat contoh, lupa. Kalau tak buat contoh, Nabi lupa, manusia lupa. Tuhan lupa tak? Surah kita baca ayat kursi tu disebut Tuhan tak pernah lupa kan. Jadi dilupakan supaya kita jadi contoh. Jadi contoh, kalau lupa ikutlah macam mana Nabi buat ni kan. Itulah yang berlaku kepada Nabi SAW. Sifat-sifat basyariah itu dikekalkan, tetapi sifat basyariah yang baik. Saya pergi satu soalan lagi lah. Saya rasa sebab kita pun dah berapa minit aja. Satu peristiwa yang saya rasa jarang kita bincangkan secara umum
tentang yang isteri Nabi Aisyah yang pernah difitnah bersama Safwan bin Mu'attal. Boleh Dr. kongsikan tentang Baik. latar peristiwa dan bagaimana reaksi Nabi ketika itu? Alhamdulillah, ini salah satu kisah yang besar, yang menjadi kebaikan yang amat besar, kebaikannya mengatasi keburukannya. Dan dia menjadi satu jebakan juga kepada golongan yang ingin menjatuhkan Islam sampai ke hari ini. Ini juga kes yang ulang-ulang, yang diulang-ulang, kan? Kes ni satu kes Nabi kahwin dengan Aisyah. kahwin dengan Zainab. Oh, okey. Kan? Kisahnya disebut Nabi jatuh cinta kepada isteri orang, isteri anak angkat pula, macam-macam hal. Kan? Ini bukan kisah pertama, kan? Kemudian Nabi sebelum tu Nabi kisah Nabi ceraikan, ingin menceraikan isterinya, kisah tentang bagaimana isteri-isteri yang lain cemburu, buat pakatan untuk menjatuhkan isteri yang pandai masak ni, misalnya, kan? Macam-macam hal. Jadi semua ni kisah rumah tangga Rasulullah ni, bagaimana pergelutan yang berlaku itu juga berlaku pada umat kita ini sebagai contoh. Barangkali akan berlaku kerana seorang Nabi itu akan diuji 2 kali ganda berat daripada orang biasa. Kalau demamnya tu 2 kali berat daripada demam orang biasa. Ya. Itu juga ujian untuk Nabi ni. Orang lain kata, Nabi pun pernah hadapi mati anak, bukan seorang, banyak mati anak. Kan tadi sebut mati anak, kan? Nabi mati anak sampai orang kata Nabi tak ada zuriat dah. Kan? Sampai turun ayat inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Orang yang itulah yang duk katakan Nabi itu, dialah yang putus-putus, bukan Nabi. Nabi tak pernah terputus. Kan? Maka ini adalah satu contoh daripada hadisul ifki dia panggil. Dia panggil hadis tadi peristiwa ifki, iaitu peristiwa fitnah. Ya. Fitnah ini berlaku ketika Nabi dan para sahabat pulang daripada peperangan yang lebih kurang peperangan yang kelima lah dalam Islam, iaitu peperangan Bani Mustalik, kan? Pertama Badar, kedua Uhud, kan? Ketiga apa? Bani Nadir, ketiga Pak Khuraizah, kan? Kelima ni Bani Mustalik, kan? Yang kelima Bani tahun 5 Hijrah, kan? Jadi dalam kisah ini Aisyah dibawa untuk berjalan jauh tu, dibawa sekali, kerana biasanya wanita-wanita juga dibawa untuk merawat mereka yang sakit, kan, menjaga makan minum dan sebagainya. Dia bawa jugalah yang ada mahram lah, kan. Maka dibawa berjalan tak ramai, ya, sekadar cukup lah, sekadar yang cukup yang boleh, kerana nanti menyusahkan pula, kan. Dan kebiasaan pun tak ada, adatnya pun ada dibawa zaman-zaman dulu wanita dalam peperangan. Maka sampai di tengah jalan untuk berehat di R&R zaman dululah. Maka pakat turun, ada berehat, ada pergi buang air, ada pergi mengemas baju lah, apa benda. Yang Aisyah ni pun turun juga. Katanya kehilangan barang ke apa tak? Kan, turun juga. Kemudian dalam mencari barang tu, dia sedar-sedar dia dah tak ada dah orang di keliling dia. Tuhan nak buat ceritanya. Akhirnya seorang-seoranglah dia kat situ. Orang lain dah berjalan, kan. Mungkin Nabi pun sedang menguruskan orang lain, tak pasti apa yang berlaku dalam Haudash ni. Dalam Haudash ni dia panggil kemah yang duduk atas belakang unta tu. Dia panggil Haudash, kan. Itu dia panggil Haudash tu, dia kata, jadi dah duduk jalan lama dah, tak perasan kata Aisyah tak masuk lagi. Dah sampai ke Madinah, kan. Yang Aisyah ni duduk seorang-seorang, duduk tunggu. Ini kata ulama', ini dia cara kita yang sesat di padang pasir. Kalau kita ikut rombongan, kita jangan duduk berjalan merata. Kita duduk kat situ je. Jangan kita duduk buat jalan baru. Nanti orang akan cari kita, tak jumpa. Orang first dia akan datang ke tempat dia berhenti tadi. Kan? Jadi ketika itu ada, dan memang sudah jadi budaya rombongan mana pun, dia ada orang yang paling lambat sekali berjalan, kerana sudah biasa barang luqatah ke jatuh. Barang kan jatuh daripada Haudash tadi, jatuh air jatuh ni. Jadi ada orang yang tolong kutip.
Dia akan kutip-kutip sampai Madinah nanti dia akan declare siapa punya ni, siapa punya. Orang tu dah memang ada. Dia memang duduk mungkin 1 kilometer jauh pada orang. Gitu. Kan dia nak memantau banyak barang dagangan barang ni lagi. Di ketika itulah bila dia sampai dia tengok ada seorang perempuan. Kebetulan dia kenal. Isteri Nabi. Dia pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dia seorang yang waras. Dalam banyak benda aku boleh buat balik, takkan benda ni aku tak boleh buat balik. Hari ni lagi penting buat balik. Jadi kalau kita pun dah fikir nanti orang tangkap aku khaluat ke macam mana, kan? Kita fikir dua. Kamu ni isteri Nabi SAW. Jadi dia tawakal kepada Allah. Kan? Dia tak ada lah berpegang-pegang tangan, kan? Duk berlari-lari sana sini. Macam tak ada. Dengan cara yang paling terhormat, dia minta Aisyah naik ke atas unta dia. Kan dia tarik saja. Dia tarik saja. Bukan berdampingan tangan. Tak ada dokong, tak ada. Bila sampai ke Madinah, nampak oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua orang munafikin, dah buat cerita. Dia memang duk cari cerita. Duk cari cerita, jumpalah cerita hak dia nak tu. Dia goreng lah. Tadi nampak macam Misyah gitu kan. Tadi nampak kan. Dia tak kata dia tuduh. Dia nampak, dia cerita je scene tu. Maka orang pun dengar sama, yelah. Sofwan dengan Sofwan kan. Akhirnya, sampai ke pengetahuan Nabi SAW. Aisyah masuk duduk diam, dia pun tahu bukan nak marah. Kan? Saya bapak betul mesti nak marah kan. Seorang bapak dia, sebab Nabi lagi besar pada diri dia, dia rasa macam satu masalah lah. Dia tak sepatut anak dia buat macam tu kat Nabi. Kan? Ni. Maka dia nak marah tapi Nabi tak izin. Kan? Cerita ni akhirnya dibiarkan cerita itu selama hampir sebulan. Kan? Cerita itu. Sehinggalah Allah Ta'ala sendiri yang menurunkan pembebasan Aisyah daripada dengan turunnya surah An-Nur kan, al-khabisat lil-khabisin wal-khabisuna lil-khabisat kan, lepas tu sampailah at-tayyibat lit-tayyibin kan, yang baik wanita baik untuk wanita. Itu pembebasan kepada Aisyah daripada segala tuduhan. Inilah yang berlaku. Kalau kisah panjangnya memanglah. Kenapa Nabi tak awal-awal Nabi tidak berbuat demikian kerana kerana data yang Nabi peroleh tak lengkap. Saksi part tak ada. Bukan nampak tengah duk berzina pun. Nampak orang tarik orang masuk je. Orang cerita sudah kira lah. Macam-macam cerita boleh tokok tambah. Kan? Hak pentingnya bila panggil saksi masuk untuk disaksi tak ada. Jadi tuduhan pun perlu 4 saksi juga. Walaupun zina kan. Pun tak, saksi takat tu. Tengok mana sebelum ni orang ada pegangan tangan apa tak. Kenapa balik? Jadi zaman dulu lagilah keras. Nampak zaman sekarang bonceng kita motor sana sini. Orang tak tanya lagi. Kan? Dapat izin mak ayah pula. Ya? Jadi itu dah jadi masalah. Nabi berdiam kerana Nabi mesti bertindak kalau hal macam ni. Kerana dulu Aisyah pun Nabi kahwin dengan izin Allah. Kan? Nabi bermimpi bagaimana Nabi kahwin dengan Aisyah tu bila diperkenalkan kepada Nabi seorang yang akan jadi isteri Nabi. Ini Nabi mimpi dalam syurga. Kan? Maka Nabi pergi, angkatlah. Kerana wanita tu sedang bertudung, ditutup gitu tu. Nabi angkat selendang ke apa, itulah Aisyah. Maka Nabi terimalah pinangan bapa daripada Aisyah itu untuk dikahwinkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Aisyah. Jadi takkanlah itu tanda seorang Nabi yang kekal prinsipnya. Nabi tak sentuh Aisyah selama 1 bulan itu, menantikan berita itu selesai. Cerita itu selesai. Dan sementara itu turun 5-6 ayat tegur orang ni. Akhlak yang tak betul daripada kaum mukminin, suka menyebarkan aib dan suka menciptakan prasangka. Kan? Ini diturunkan ayat demi ayat dan surah An-Nur sampai kepada ayat tadi saya bacakan tentang pembebasan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ada satu yang saya rasa kita boleh kongsikan tentang ibrah daripada kejadian ni, Doktor. Sebab bagaimana Nabi berhadapan dengan konflik fitnah. Utamanya adalah isterinya. Nabi berdiam diri, tak mengambil tindakan apa-apa. Nabi tidak menghukum dan memarahi Aisyah. Tapi dalam masa yang sama Nabi juga berdiam diri macam
Dalam perasaan yang sama, saya rasa Nabi juga mempunyai perasaan yang macam Sedih. sedih kan. Ya. Tapi dia berdiam. Ya. So kita nampak macam mana Nabi sangat matang dalam Ya. menangani konflik dan fitnah tersebut yang kita boleh ambil dan boleh gunakan belajar. Sebab hari ni bermacam-macam fitnah berlaku dalam kehidupan, terutamanya dalam keluarga kan. Macam orang fitnah sikit kita dah mula melenting. Tapi ibrah daripada kisah Aisyah ni, Nabi tidak cepat-cepat dan terburu-buru buat keputusan. Betul. Itulah dia keadaan yang berlaku sehingga kan Aisyah hanya hari-hari menangis saja kan. Aisyah menangis. Tak ada, dia kisah dia, kalau kita tengok kan dalam Quran ada kisah yang menarik, yang menguji keimanan orang sampai ke tahap yang kata-kata tak dapat nak buktikan. Contohnya seperti mana Siti Maryam duduk daripada kecil, lahir-lahir letak diwakafkan dalam mihrab, membesar dalam mihrab, tak pernah disentuh oleh siapa-siapa. Tiba-tiba keluar dari mihrab dah mengandung pula. Boleh tak cerita ke orang, saya mengandung tiba-tiba ni Tuhan, kan? Orang tak percaya lah. Ceritalah tu kita balik pun 10 kajang pun, 10 tesis buat pun tak ada siapa nak boleh terima. Sehinggalah Allah Ta'ala sendiri yang menurunkan penyelesaian dia. Kita jangan semua benda kita dapat selesaikan dengan secara logik dan rasional, dengan segera-segera. Betapa banyak hukuman yang dijatuhkan selepas 20-30 tahun dia dapati hukuman tu salah. Akhirnya terpaksa bayar balik pempasan, orang tu putus tangan, orang ni dah dihukum di penjara 50 tahun dah pernah. Bila didapati tak bersalah, diulang kaji balik. Kan? Ini kenapa hukuman yang dijatuhkan tanpa data yang betul-betul kukuh. Sebab itu peringkat 10 hanya sebulan dalam tu agak dah masa panjang lah. Kita kata bukan sehari dua terus Nabi pisahkan diri Nabi. Dia ada step by step. Kan? Sampai 10 hari Nabi buat apa. Sampailah akhirnya diturunkan bagaimana bersih dan sucinya. Ini juga nak menjadi satu bukti bahawa mereka yang berada di keliling Nabi itulah wanita yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai ummahatil mu'minin. Dalam masa sama yang kita boleh perhatikan adalah macam mana Nabi mengasingkan diri selama sebulan tu adalah cara Nabi yang tidak deny dengan perasaannya untuk terus okey dengan Aisyah. Ya. Itu Nabi tidak menghukum, kita panggil hanya sekadar pengasingan yang begitu sajalah. Tidaklah sampai dijatuhkan hukuman ini kerana masih dalam fatrah kita panggil period mencari bukti kesahihan. Cuma agak cepat lah sebulan tu bagi saya lah. Kan? Kerana tak apalah, kerana telah dibuktikan. Telah dibuktikan. Dah benar-benar bukti tidak ada apa-apa yang berlaku di kalangan mereka. Dia berlaku secara darurat. Dan dia berlaku secara bukan nak pergi fanfare, pergi beli baju raya. Kan? Darurat dah kita beli baju raya, ajak tunang nak pergi je. Itu bukan. Tak darurat lagi tu. Jadi itu yang berlaku dan juga bagi pedoman kepada kita, jangan tak agak nak tolong orang. Ya, walaupun kadang-kadang boleh boleh menjadikan diri kita mangsa keadaan juga ya. Tengok perlu berfikir, maka bagi tindakan Safa itu satu tindakan yang terpuji. Dan begitu sekali amanah dia. Kan? Kalau nak hidup sekali, kenyang sekali-sekali je, tapi matang yang Safa ni, kalau dia bertindak luar biasa, melakukan perkara tak senonoh, tentunya selamanya dia tidak akan terlepas. Jadi Alhamdulillah. Yang terakhir Dr. Bila kita belajar tentang sirah, sifat kenabian Nabi, sifat bashar Nabi dan sebagainya, kita selalu melihat kehebatan Nabi ni pada mukjizat kan. Kadang-kadang bila kita cerita tentang Nabi, Nabi ni ada boleh belah bulan, ada macam-macam mukjizat dan sebagainya. Keluar air daripada telapak tangan. Tapi sebahagian besar mukjizat Nabi yang terhebat adalah Al-Quran. Dan kita tak nampak pun apa yang hebatnya Al-Quran tu. Sedangkan di dalam Quran ada banyak cerita-cerita pelajaran yang boleh kita belajar tentang masa depan, tentang masa lalu, tentang apa yang boleh kita kutip sebagai pelajaran dan pendidikan. Dan sifat Nabi juga, macam mana sifat manusiawi Nabi, bashar yang Dr. kongsikan juga tadi.
yang kita boleh pelajari yang sebenarnya Nabi itu manusia dan kita boleh jadikan contoh ketika kita berhadapan dengan konflik, macam mana Nabi berhadapan dengan fitnah seperti isu Aisyah tadi. Kita boleh juga belajar tentang macam mana Nabi berhadapan dengan konflik. Macam mana Nabi berhadapan dengan kematian yang banyak, tentang anaknya mati, Khadijah mati dan sebagainya. Kita juga boleh belajar dalam kehidupan ketika berhadapan dengan kematian, apa respon yang boleh kita lakukan, yang sepatutnya kita lakukan. Jadi ada banyak cara pelajaran yang kita boleh kutip daripada sirah. Pada pandangan Doktor, macam mana penting untuk kita tekankan pelajaran sirah itu dari sudut manusiawi Nabi, pelajaran daripada Quran yang boleh kita kutip, instead of kita hanya melihat Nabi ni dengan sosok mujizat belah Quran, belah bulan, keluarkan air daripada telapak tangan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Satu perkara yang sangat menarik lah untuk kita ulas di sini, ya. Tentang sirah Nabi SAW perlu kita pelajari, kalau boleh mengikut kronologi, mengikut apa yang dah tulis susun oleh alim ulama. Memanglah dalam keadaan kita hari ni yang sangat sibuk ni, kadang kita dengar sirah Nabi bila berlaku Isra Mi'raj, dah memang mukjizat pun, dan kita nuzul Quran, kan. Lagi kita dengar sirah Nabi misalnya apa lagi? Hijrah, kan. Macam tu. Tapi kadang-kadang mungkinlah setengah pendekatan metod yang dipakai oleh para pendakwah kita kurang, ya. Bagus kurang untuk highlight masalah kebasyariahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sedangkan Allah Taala telah mengutuskan Nabi itu kekal dirinya sebagai seorang manusia. Bahkan sifat basyariahnya itu tetap kekal walaupun dari Isra Mi'raj, subhanallazi asra bi'abdihi, manusia tu hamba Allah Taala, kan. Segala benda yang tu ada di bawah kuasa Allah Taala. Kuasa sama ada dia rela tak rela, itulah hamba Allah yang mutlak adalah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi elok jugalah kita, kalau kami belajar, kita belajar daripada awal. Kita belajar secara kronologi, start daripada Nabi lahir, kan, sampailah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya mengambil part-part itu saja dan kemudian baca sendiri yang lain-lain. Ini akibatnya mungkinlah bagi peluang lebih banyak pada pengajian sirah di masjid-masjid. Jadikan salah satu pengajian sirah itu satu yang penting. Betul. Yang penting. Oleh sebab itu saya sendiri mengambil pendekatan memilih sirah untuk mengajar, daripada memilih yang lain, kerana banyak dah orang lain mengajar yang lain. Sirah ni masih kurang. Kadang-kadang ada setengah tempat tu bila kita cadangkan dia untuk kita ngaji sirah nak, kita nak fiqh lah ustaz, kita nak akidah lah, memang penting, itu utama. Tapi sirah ni jangan dikesampingkan. Bahkan sirah ni lah akan menginspirasi yang sebenar. Dia bukan hanya sardul qasas, hanya untayan cerita-cerita sahaja. Bahkan dialah yang akan menjadi inspirasi kepada kita setiap masa, menunjukkan bagaimana Nabi itu lahir sebagai seorang anak yatim, lahir sebagai seorang ibu dan ayah, dan kemudian jadi anak yatim, kan. Kemudian berdikari sendiri, kan, hidup menumpang bersama dengan bapa saudara, tetapi banyak membantu. Kalau hidup menumpang banyak membantu. Kemudian lagi tidak pernah lupa jasa orang. Jadi sentiasa menjadi sumber inspirasi kepada orang lain, hingga menggelar Al-Amin. Sebelum jadi Nabi lagi tu digelar Al-Amin. Kemudian bagaimana Nabi selepas Islamnya. Jadi kita melihat bagaimana bentuk-bentuk perkembangan Nabi daripada lahir sampailah kepada umurnya 63 tahun, ke semua 63 tahun mencakupi panduan untuk semua manusia. Manusia mana yang tak boleh ambil panduan dari Nabi SAW? Mesti dia akan melalui masa-masa yang sama dengan Nabi, masa bahagia, masa susah, kan, masa sedih, masa gembira, masa ramai, masa kesorangan. Dalam berdakwah ni pun kalau kita tak baca sirah Nabi, pendakwah tu akan batal niat dakwah dia. Sebab apa? Tengah-tengah duk meriah berdakwah ni penuh dengan pengikut, tiba-tiba hilang pengikut. Kena bunuh pula tu, kena kejar, kena habislah, kan. Tiba-tiba tengah dapat bantuan banyak dari isteri bagi bantuan, bapa saudara bagi bantuan, banyak sumber untuk membantu dakwah, tiba-tiba semua bantuan ditutup.
ditarik balik misalnya, tak tunggu matilah, tarik balik pun boleh kan, maka kita akan tinggal balik hanya kita dengan Allah Ta'ala balik. Maka ini telah berlaku kepada Nabi SAW. Kejayaan itu bukan diukur dengan sentiasa menang. Kejayaan itu adalah kerana diukur dengan ketabahan. Kejayaan itu diukur dengan istiqamah. Kejayaan itu kerana tujuan daripada ujian Allah Ta'ala itu bukan nak menang sahaja. Kadang-kadang nak tengok istiqamah, nak tengok kesabaran. Kan? Sabar ni mana? Hilang mati. Nak semua sabar. Kalau tak hilang tu, sabar tak? Tu sabar, tu syukur. Jadi ada sabar dan ada syukur. Itulah yang menyebabkan hidup ini menarik. Kan? Hidup menarik. Itulah menarik dengan kehidupan Nabi yang menjadi cermin untuk kita semua melihat setiap masa. Bagi siapa yang rasa tak ada semangat ni, cuba. Oleh sebab itu Nabi sendiri, pada zaman Nabi ditunjukkan dalam Quran tu sirah para anbiya terdahulu. Oleh sebab itu Nabi jadi semangat. Akhirnya Nabi dibawa jumpa dengan mereka itu. Bertambahlah semangat. Jadi itu pentingnya sirah. Ini semua adalah sirah Nabi SAW. Yang tak boleh disamakan dengan mana-mana sejarah. Sejarah manusia lain. Bahkan ulama-ulama menjaga sirah Nabi ni jangan sangat hebat. Kau boleh wajibkan baca di rumah-rumah. Jadikan anak-anak tahu cerita Nabi lebih banyak daripada cerita TV tu. Kan? Apa Nabi buat waktu di Mekah? Tanya anak-anak boleh jawab. Nabi kerja apa masa muda-muda kecil-kecil tu kan? Yang belah kambing. Jadi itu kalau itu permainan kita ataupun dalam rumah kan, maklumat-maklumat yang sentiasa kita terapkan kepada diri kita dan anak, kecintaan kita kepada Nabi akan bertambah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kan? Katakanlah kalau kamu betul-betul cinta ke Allah, maka ikutlah aku. Yuhibbukumullah. Nescaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni segala dosa kamu. Dan jadikan Nabi itu uswah. Kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Pada Rasulullah itu sesungguhnya ada uswah, itu petunjuk teladan suri yang terbaik, yang hasanah yang baik. Tak ada yang tak baik. Semuanya hasanah, semua baik. Cuba cari yang tak baik. InsyaAllah semuanya baik. Baik. Untuk tutup dengan sangat baik saya rasa. Terima kasih. InsyaAllah mana tahu kita boleh buat susun episod kronologi sirah pula nanti kan. Akan datang insyaAllah. Baik, terima kasih kepada semua yang mendengar dan menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat, tak lama lagi mungkin kita boleh buat ucapan raya kot. Sebab minggu depan, ni episodnya akan keluar minggu depan. Memang sempena Hari Raya Aidilfitri. Jadi kami daripada UKM Pakarunding juga nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua umat Islam yang akan menyambut Hari Raya kelak. Baik, Assalamualaikum.